Kita naik ke bahagian atas. Okay, so ini ialah tangga dia. Okay, naik ke bahagian atas, you will see this huge space of family hall dekat atas ni. Okay, siap port TV, plug apa semua dah standby dekat bahagian sana. Okay, aircon point pun dah ada untuk kawasan family area ni. Dekat atas ni ada 4 bilik tidur dan 5 bilik air. So basically toilet tu tak perlu share lah. So private bathroom untuk each bedroom dan ada satu lagi bilik air untuk dekat bahagian luar ni. So yang ni adalah master bedroom. So, master bedroom dia agak besar. King size bed boleh muat. Nak letak wardrobe dekat bahagian sini pun boleh. Kat sini boleh letak dressing table apa semua. Untuk master bathroom ni ada sekali dengan bathtub. So bathtub ada, siap sekali dengan water heater apa semua. Okay, yang ni adalah bilik nombor 2. Okay, bilik nombor 2 ni sama juga, ada bathroom yang tersendiri, jadi tak perlu share dengan bilik lain. Dan tetamu pun ataupun actually family pun tak perlu pakai bilik air yang dalam bilik tidur lah. Okay, bilik kedua ni nak letak queen size bed, okay, ada kawasan untuk wardrobe juga. Bilik kedua ni ada sliding door. Yang ni ialah bilik yang ketiga. Bilik ketiga dengan keempat ni dia punya size lebih kurang sama lah. Sama juga, copper pipe untuk aircon semua dah ada. So bilik air yang tersendiri juga. Okay, yang ni bilik keempat. Bilik keempat, copper pipe is ready. Okay, bilik air pun ada. Okay, kawasan untuk letak wardrobe apa semua pun dah ada juga. So senang. So yang ni ialah bilik air yang kelima, terletak di tingkat 1. Okay, jadi rumah ni, rumah besar macam ni sangat sesuai untuk anda yang ada family yang besar. Ada anak 4 ke 5 orang pun masih okey lagi. Sebab bilik ada 5. Jadi bilik tu boleh bagi anak seorang satu, tak perlu nak share pun bilik. Okay, rumah ni nak jual dengan harga 2.5 juta ringgit sahaja. Okay, 2.5 juta anda akan dapat rumah semi-D, 5 bilik tidur plus 1 store dengan ada 7 bilik air dan tanah dia hampir 10,000 square feet. Lupa pula satu lagi, kawasan perumahan kat sini juga ada clubhouse yang tersendiri. Private swimming pool semua dah ada dah siap. Okey. Jika anda berminat, boleh komen di bawah atau DM saya dan jom kita pergi tengok rumah.